Assalamualaikum guys. Hari ni kita punya brother towing ambil kereta Mona Lisa. Kita nak touch up sikit. Itu hari keluar event, kita rakus sangat. Api memang panjang. Tapi korang ni tengok, kau main api kan. Ini makan dia. Dia dah cair sikit lah, nak kena buat exhaust balik. So kereta ni pun kita dah settle untuk event. So ni kita nak touch up balik apa yang perlu. Kita nak pergi dyno. So nanti korang boleh tunggu video dyno. Nak tengok kereta ni berapa horsepower. Harap-harap kita target pun dalam 700-800 lah kalau dapat pun. So stay tune. Okay, tak lupa juga kita orang nak ucapkan terima kasih banyak kepada yang mana support dari dulu sampai sekarang, Warna Garage, yang mana support YouTube kita, Instagram kita, TikTok ke. So kita orang nak ucapkan terima kasih banyak kerana korang sentiasa support. So yang tanpa korang, apalah kita. So terima kasih banyak. Okay guys, sekarang kita dekat Vogue Motorsport. Kita nak tukar tayar. So nak tunjuk kat korang lah, yang ni Rega Master 17, size 17 original. So kalau nak tengok lah, salah satu original dia ringan. Nampak? Ini kalau baling pun 30km boleh pergi ringan. So kalau nak tengok yang original dia, ni lah korang tengok ni, ada lubang ni, lubang yang ni. Dan korang belakang dia, Rega dia tak silap saya, dia tak ada Japan, dia made in Rusia. Ni original sahaja ada macam ni bro. So yang kat sini kita hantar Rega Master untuk tukar tayar. Dan satu kita ada satu projek tau, projek Evo juga. Nanti Boss Nim akan review. So far saya tak nak bagi tahu lagi projek Evo apa, 123 ke 456 ke 789 ke, kita pun tak tahu. So kita buat tayar dulu, nak bagi dia berjalan. So nanti kau boleh tengok projek kita buat, projek Evo. Tapi Evo tak tahu Evo apa. So stay tune. Alright guys, so dalam diam-diam kita ada masuk satu tender custom. So benda ni sudah viral dalam grup-grup Evo-Evo sekalian yang ada kereta untuk ditender. So Warna Garage ada cuba untuk tender juga kereta ni. Dan alhamdulillah chassis dia, kalau korang tengok chassis apa, CN9A. CN9A ni ialah Evo 4. Evo 4 yang memakai body part Evo 6. Tapi dia tak ada Brembo. Dan dia pakai spacer. Kalau korang tengok, dia pakai spacer untuk nampak keluarkan lagi. Ni pakai spacer ni. So Evo 4 memang datang tak ada Brembo. Dan dia pakai engkai Tamek yang tak clear Brembo lah, yang which is nipis. Okay. So yang ni tak boleh nak buka. Tu baring dulu. Ambil yang lagi satu macam ni, Sajid. Bukan. Yang putih sana. Alhamdulillah. Baik cakap bangga. Okay, ini Tamek Evo 4, 3 dah boleh buka, 1 skru patah dalam. Menyirap saya nak buka macam mana. Woi, Sajid. Woi. Tu ambil lah.
Kau tengok. Kau cakap apa? Bangla je ni. Okay. So yang ni nak tunjuk korang perbezaan Tarmac yang lepas Brembo. Yang ni kalau korang tengok, made in Japan, 17x8JJ, offset 35. Okay. Ini kalau korang tengok dia punya lekuk dia ke dalam. Okay, kalau yang ni korang tengok lekuk dia tak dalam. So yang ni made in Japan, 17x7JJ, offset 45. So kita ada Tarmac Evo 4, Tarmac Evo 6. Tapi kalau Tarmac ni pakai kat sini pun kena spacer baru dia nampak cantik lah. Tapi dia lepas Brembo. Kalau pakai Tarmac ni dekat 4 dia flush lah, tapi tak boleh pakai Brembo. So ni antara perbezaan engkai Tarmac Evo 4 dan Evo 6. Dia ada lagi satu engkai Tarmac yang lagi wide, tapi tu susah nak dapat. So guys, yang ni kita nak try hidupkan dia. Maybe kita tukar minyak enjin, fuel pump, kong. Kita pakai fuel pump luar kejap. And then kita nak pakai rim ni sementara waktu, sebab rim ni tayar pun dah kaput. Kita pakai rim ni lah, Rega Master. Tapi kena pakai spacer juga. Kebetulan ada, tayar pun dah barai. So kita pakai lah rim ni sementara guys, komen sikit, padu tak padu. Rega Master, okay. So stay tune kat video ni, nak tengok hidup tak hidup kereta custom ni, padu tak padu. Okay, kita kena ada minyak keluar Okay, ni kita tak ada angin. Keren angin sekali, bhai. Tengok ni. Kita kena make sure minyak dah atas. Okay, kita dah minyak dah ni atas. Kita akan crank sikit, bagi dia pusing-pusing dalam tebur ke apa. Keren sekali ya, buat kita pusing je. Ni pertama ni yang off. Lepas ni. Bentuk gambar teko Aladdin. Okey, on. Okey, gambar teko Aladdin ni keren. Okey, dia dah padam. So maksudnya dia dah pusing ke enjin. Okey. Kita letak minyak sekarang. Minyak masuk sini, bhai. Tangki dia karat, guys. Tangki dia fuel pump kong. So kita pakai tangki kat luar. So kita nak tengok injektor dia jam ke, kaput ke. Dah jalan lah injektor dia. Sudah.
live. Ni injector tak jalan ni. Lah. Tengah kelas. Ada kosong. Guna brake ah. Right? Oh. Oh. Ring gantung. Ah, brake Okay. depan jam ni. Masuk ya? Depan jam. Pelan eh? Masuk jam eh? Baik, so hidup. Ha? Masuk. Sikit. Jalan. Alright guys, first start. Alhamdulillah, lepas kita crank bagi minyak naik, dia hidup guys. Dia hidup. Maksudnya masa dia kena tangkap dulu custom ni tengah jalan. Nah, masa tengah hidup lah tu. Wait. So tak tahulah kenapa dia pergi ke custom, mungkin tak bayar cukai. Dan ni adalah kereta yang kita beli. Kita nak restore balik. Kenapa kita beli? Chassis dia CN guys. Ni adalah Evo. Kita kena siapkan, kita kena selamatkan Evo sedunia. Jangan bagi dia pupus. Banyak dah kat Jepun kena potong. So maybe kita akan buat TME style guys. Bumper TME, seat TME, semualah TME. So stay tune dengan projek baru kita, projek Evo 4 lah. Biasa lah projek ni. Tapi dia suka lah. Daripada kereta buruk sampai jadi kereta cantik. Stay tune guys. Alright guys, lampu nyala, signal nyala. Oh, kipas pun jalan guys. On je. On, atas bawah tadi pipe semua okey. Bunyi pun okey, alhamdulillah. Fuel pump kita pakai ni. So far so good. Brake jam. Tangki karat. Kita tukar pakai rega kejap. And then kita nak masukkan atas jack. Kita nak bawa keluar tangki. Buat kunci tak ada, kita nak pergi buat kunci. And then kalau dah boleh start normal apa semua, senang lah kita keluar masuk untuk basuh ke apa. So stay tune, kita nak kena inspection dulu untuk tukar nama name. And then baru kita proceed daripada situ. Ni Evo 3 pun dah dibangkai, tak sempat buat. Banyak kerja. A few moments later. Mat, tak pegang belah sana, dekat sikit. Kan dekat sikit.
Balik. Macam-macamnya skill dah keluar dah. Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff link, something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Artist out the ranch, I just told you that I'm bout it. I might take offense if you tell me that you doubt it.